Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah saya tak buat kerja rider ni sebab saya busy. Saya pun dah kembali kerja dalam 4 hari seminggu. Dan sebelum ni ada buka satu kedai kopi, tapi tak lama lah sebab yelah, waktu dah bekerja pun seperti biasa, jadi masa tak ada. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa perkembangan saya akan buka balik lah. Dan hari ni saya nak buat food panda sebab dah setahun saya tak panda. Saya pun dah merajuk dengan Grab. Jadi kita tengok order macam mana lepas tahun kita tak buat. Alright, jom. 12 seconds later. So macam sama lah setup. Just tukar bag panda. Saya register tahun 21 Jun kot. So kena clock in, masuk shift pukul 11 suku. Sekarang 10.50 lebih kurang. Kita start. Tu 11.45, tapi kita kena clock in masuk shift setengah jam awal. So saya pergi cocok dia sekejap, isi minyak lah. Jom kita bekerja. Okay, so ni kawasan yang mana kita kena clock in, kita masuk shift. Okay, dia dah start dah. Right, nanti saya start dulu So dah settle clock in. Order boleh masuk. Kita tunggu lah kat depan Starbucks Central. One eternity later. Alhamdulillah dapat order pertama dekat Burger King Starbucks Central. Nasi dah sekejap. Order kedua. Alright. Order ketiga, Alhamdulillah. So guys, ni order keempat, Alhamdulillah. Kita dapat Subway. Tadi lepas hantar Menate tu kita dapat tips pada customer RM10. Alhamdulillah. Alhamdulillah, order ke-6. Masih lagi Subway. 6 ke 5 tak ingat dah. Alright, jom kita pergi Subway. Alhamdulillah, order ke-6 Chicken Rice Shop KLE Small. Shift 2 jam dia dapat 6 order target 10 ni. Alhamdulillah, shift saya 2 jam dah habis. Agak masuk jugalah. Boleh lah. 2 jam 6 order saya dapat. Alhamdulillah 6 order. Dia jadi order 6 tu sebab dekat Menate tu lebih kurang dalam setengah jam kot. Setengah jam lebih jugalah saya sidai. So saya tak buat video atas motor sebabnya saya tak charge GoPro, jadi saya pakai phone je sekarang. So Alhamdulillah, lepas 1 tahun lebih saya tak on Foodpanda, sekarang saya on. Alhamdulillah, tak sidai lah orang cakap order tu masuk. Mungkin tak ramai kau buat hari ni. So kepada sesiapa yang nak buat Foodpanda, boleh roger-roger lah, ataupun klik link kat bawah. So kita akan teruskan next content insyaAllah. Assalamualaikum